Hai korang, Tatak dah sampai rumah. Hari ni Tatak pergi, nak kata day trip ke? Tak adalah day trip, half day trip ke Cameron Highland untuk pergi beli. Tatak just teringin nak makan scone dengan nak beli sayur. So Tatak pun naiklah, gerak daripada rumah pukul 5 pagi. Tatak sampai sana dalam pukul 9 kot. Tatak naik lalu Sempang Pulai. So jom kita buat haul apa yang Tatak beli sepanjang kita half day trip ke Cameron Highland. Yang pertama-tamanya, first Tatak sampai, Tatak terus pergi naik dekat Taman Sedia tu. Sebab macam ramai lah Tatak macam baca. Tatak dah lama Tatak naik Cameron. Last Tatak naik masa birthday tahun 2022. Lepas tu Tatak tak ada pergi langsung. Lepas tu ni macam teringin sangat, so kita pun naik. Tapi macam Tatak tahulah, ni Tatak lah Tatak rasa macam a bit disappointed lah. Macam tahu lah, Tatak tahulah, mungkin orang lain suka kot. Macam Tatak suka je pergi beli sayur, tapi Tatak rasa macam kat atas tu macam tak ada apa sangat daya tarikan. Dan nak kata luck ke? Luck lah juga kot. Tatak naik tu panas, tak hujan. Beberapa hari sebelum ni dia cakap hujan yang teruk lah. So Tatak pun macam berkira-kira nak naik ke tak nak naik ke, sebab takut kalau lalu tapah tu ada landslide. So Tatak naik lalu Sempang Pulai. Naik Tatak lalu Sempang Pulai, turun Tatak lalu tapah. Tapi Alhamdulillah, walaupun ada jalan sebelah yang tutup, tapi lalu lintas cantik. Okay, so jom tengok apa Tatak beli. Nanti Tatak bagi tahu untuk day trip seharian ni berapa perbelanjaan untuk Tatak beli barang dengan tol, dengan minyak, semua sekali. Okay, so first kali Tatak sampai sana, Tatak naik ke Taman Sedia tu. Sebab ramai cakap dekat situ sayur murah. Tapi tak tahulah, Tatak punya luck tak bagus agaknya. Tatak naik, tak ada pun, tak ada orang jual sayur. Adalah jual ubi sikit, jual strawberry sikit. Tatak tahu sebab hari, mungkin Tatak naik hari Selasa. Siapa-siapa yang rasa macam ke Sabtu Ahad kat situ baru ada banyak jual sayur-sayuran. Jadi yang Tatak dapat beli dekat Taman Sedia tu, Tatak dekat Taman Sedia tu dah 15 minit je. Tatak parking, bayar RM5. Sebab sekarang ni kat situ dah macam dah banyak parking. Tatak pergi beli benda yang viral. Dia cakap sedap, Bahulu Cameron you all. Bahulu Cameron. Tatak beli 3 flavor. Dia kata semua flavor ni best seller. Korang dengar bunyi nyonin kat dalam kan. Dia Tatak balik, Tatak tak tengok dia. So dia nak orang buka je bilik tu supaya dia dapat tengok keluar, dapat tengok muka Tatak pun jadilah. 3 Tatak beli. Perisa ini yang dia orang memang best seller dia, red velvet chocolate. Lepas tu dia ada double blueberry, and dia ada kita cabut tu. Ini strawberry. Satu ni RM10, satu ni RM10. Dalam dia ada 10. Kira satu ni 2, 3, 4, 5. Satu RM1 lah. Tapi kalau beli 3 ni dapat 28. So Tatak pun ambil lah 3 best seller dia katanya. Walaupun Tatak taklah makan sangat, tapi tak apalah, dah halang kita kat situ kan. Okey, Tatak beli bahulu. Lepas tu Tatak nak pergi beli skon dekat Tersorok tu, tapi sebab Tatak pergi hari Selasa tutup. Jadi Tatak tak pergi tempat-tempat lain sebab Tatak dah pernah makan dan Tatak rasa macam tak kena dengan Tatak punya selera. Tapi Tatak jumpa kedai ni, nama dia Skoni, dekat area Taman Sedia tu. Taman Sedia tu banyak je sebenarnya. Ada abang strawberry, ada KHM, ada apa. Tapi mungkin bukan foto Tatak lah. So Tatak pun nak try ini. Dia macam bake panas-panas kat situ. Ada dia punya. Actually kali ni Tatak pergi, Tatak macam malas nak buat video. So Tatak tak buat video, Tatak ambil gambar je. Tatak balik ni baru Tatak buat haul. So Tatak beli ni. Satu biji RM5.50, tapi ambil 4 RM20. So dia bagi 4 skon. Tatak memang skon original je. Even dia ada banyak flavor. Dia ada red velvet lah, dia ada pandan, dia ada coklat, dia ada banyak lah. Tapi Tatak memang suka klasik sahaja untuk skon. So dia bagi 4 skon. And krim dia, Tatak tak tahu kenapa krim dia warna pink.
cream and 2 jam strawberry. Okay, tak rasa macam dia tak ada butter. Yes, dia tiada butter, dia ada cream dengan jam sahaja. So ini RM20. RM20. Lepas tu, lepas Tata beli ni, Tata turun balik. Mula Tata ingat Tata nak pergi Care Farm, sebab Tata memang tujuan kita naik tu nak cari strawberry dengan sayur. First Tata ingat Tata nak pergi Skona tau. Skona tu tak suka beli dia punya strawberry, sebab selalunya strawberry dia besar dan manis. Tapi sebab dah 3 tahun Tata tak naik, Tata baru tahu yang diorang kat atas tu dah ada bazar baru, Agrofarm, tempat dia besar, jual sayur, jual jagung, jual keledek, whatever lah. Jual tempat dia besar, ada siap tempat makan dan parking FOC. Tempat besar, parking free. So Tata naik dekat situ je, Tata habiskan untuk beli Tata punya sayur-sayuran, benda yang Tata cari lah. So Tata pun macam jalan kat situ. So Tata jumpa banyak dia kedai sebenarnya, banyak kedai. Lagi banyak, ada lagi murah. Tapi sebab Tata pergi kedai first, kedai aunty ni, kedai nombor 15. Siapa-siapa nak pergi boleh pergi. Aunty tu siap bagi rasa, bukan bagi sikit. Dia ada 3 jenis strawberry yang dia jual. So dia bagi Tata rasa 3 jenis. And surprisingly dia punya strawberry besar dan manis ya. Yang dia bagi Tata rasa tu manis, dan yang Tata beli ni pun Tata dah makan, memang manis. Bukanlah manis leting tu, tapi dia manis yang Tata rasa sepanjang Tata naik Cameron, selain daripada Tata beli dekat Skona tu, ini kalilah Tata dapat strawberry yang besar dan manis. So ada je dalam kat situ banyak kedai. Tapi ini kedai Tata pergi ni kedai nombor 15. So aunty tu bagi Tata ni, Tata beli 3 bekas. Tengok strawberry besar nampak, besar. Dia bagi campur-campur kecil-kecil ke apa ke, yang ada lebam-lebam ke apa, tak ada tau. Strawberry dia memang cantik gila, cantik macam Tata. Cantik ya strawberry dia. Ni 3 bekas Tata ambil 50. Tapi sebab dia sedap dan manis, Tata dah makan, memang dia manis, so Tata beli je. Jadi ada je, kalau korang jalan lagi, ada je yang dia sampai dia jual 1 bekas. Bukanlah 1 bekas macam ni, ada 1 bekas lagi yang rata tu dia jual. Adik tu jual, orang lain dia jual RM13. Lepas tu ada kedai lagi yang jual RM10. Lepas tu tempat dia tu dia jual RM8. Tapi kalau macam korang ambil banyak, tak adalah ambil banyak, korang ambil 2 pun dia bagi 1 bekas tu RM5 je. Cuma Tata tak pastilah manis ke tak manis, sebab tempat lain tak bagi rasa. Tempat aunty ni je dia memang bagi rasa. So Tata memang recommend korang pergilah beli di situ ya. Tata memang recommend beli benda-benda strawberry ke buah ke apa ke dekat Agrofarm ni. Strawberry 3 bekas RM50. 1 kilo kat situ ada yang sampai 1 kilo RM25, 1 kilo RM35, 1 kilo RM25. Korang jalan je lah sepanjang kedai-kedai yang ada dekat situ, makin lama makin murah, makin lama makin murah. Naik pening. Tapi sebab Tata dah beli, it's okay. Tata masih lagi rasa ini murah, dan ada lagi murah yang korang boleh dapat. Lepas tu Tata memang naik atas nak beli asparagus. So Tata dapat Tata punya asparagus. Tata tak lebih banyak sebab tak boleh simpan lama kan. So mungkin dia macam harga dah naik sikit. Dulu Tata beli lagi murah, tapi ni Tata dapat satu RM10. So Tata beli 2 RM10. RM10, RM20. RM20. Oh betul. Kat tempat aunty tadi tu Tata beli strawberry kan, strawberry RM50. Strawberry RM50. Lepas tu Tata beli dia punya ubi, sweet potato. Sweet potato you all. Sweet potato dia boleh campur 3 jenis. Japanese sweet potato, lepas tu dia ada kuning, dia ada purple, dia ada ni. 3 jenis sweet potato boleh campur 3 kg. Aunty tu bagi RM20 je. Masya Allah, semoga dia murahkanlah rezeki aunty tu, baik betul dia. Masa Tata beli kan, Tata nak jalan lagi. Tata sampai situ dalam pukul
10.5 macam tu. Awal Tata nak berjalan. Lepas tu dia macam cakap, tak apalah, tinggal dulu kat situ strawberry, sebab nanti letak dalam kereta. Dia kata panas sebab kereta parking panas kan. So dia simpankan Tata punya strawberry tu supaya tak kena panas. So ini ubi dia. Nampak? Banyak gila dia. Dia ada yang purple macam ini, dia ada besar ya. Nanti tu bagi. Ni yang kuning, ini yang purple, lepas tu ada satu lagi purple. Mana satu lagi purple? Yang ini dia kata kurang manis sikit. Yang ini dua manis, sangat manis. Dalam ni isi kuning, ini isi kuning. Yang ini dalam dia isi purple. Yang purple ni dia kurang manis sikit. So, ya Allah. Kau 3 kg ambil. 3 kg RM20. Nanti tu siap bagi lagi plastik kosong. Cakap, nak bagi kawan ke? Lepas tu dekat sebelah tu lagi tak nampak pula Tata punya favourite, selalu Tata suka bakar je, mini potatoes. Nampak mini potatoes tu man. Mini potatoes 3 bungkus RM10. Cik baiklah benda-benda ni memang tak boleh tahan lama. Kalau tak beli banyak dia tak tahan lama. Jadi nanti takut rosak kan. So tak beli yang tak boleh habiskan makan dalam mungkin dalam 2 minggu macam tu. Tak beli RM10. Lepas tu uncle dekat sebelah tu pula, mana tak punya bag tadi? Oh, dekat sini. Sekejap. Korang tahu? Mana? Oh, kita tunjuk sayur dulu. Ini sayur-sayuran dia. Korang tahu? Satu plastik ni RM10 je. RM10 je ya. Tata ambil sawi 5 pack RM10. Kiranya satu pack ni RM2. Sawi 2. Tata ambil terung 2. Dan Tata ambil satu macam anak kubis ni. 5 RM10. Ada lagi dia macam-macam lagi, korang boleh pilih lah. Tata macam tak beli lama, tak boleh simpan dalam sejuk nanti ni. Ni Tata memang minggu ni Tata kena masak lah ni. Kena masak. Bagilah. Bagi ke kawan. Terung RM10. My God. Lepas tu korang tahu, ini memang luck. Uncle tu satu kedai je jual. Tak jumpa benda yang tak cari. Ini kalau dekat Jaya Grocer ke apa, mahal nak mampus. Tada! Korang, ini adalah heirloom tomato. Heirloom tomato ya. Korang pergilah Google ataupun korang tengok harga dia berapa. Korang boleh beli kat Shopee, korang boleh beli dia dekat Jaya Grocer, tapi tak tahu harga dia mahal. Ini sekilo RM10 je y'all. RM10. Uncle tu satu-satunya kedai yang ada jual yang tak nampak, tak terus borong. Lepas tu uncle tu saya cakap lagi, saya tak ada pilih-pilih kan. Lepas tu dia cakap tak apa, sekilo RM10, letak je lebih kat tu, dia bagi lebih ya. Tak dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji RM10. RM10 you all. Hello tomato. Cing. Kat sana dia orang panggil ni tomato bunga. Tomato bunga. RM10. Lepas tu on the way turun, tak jumpa orang-orang kat tepi jalan tu jual petai. Jual petai. Tak aku berhenti. Ni tak turun kat tapak kan. Satu ni RM15 je you all. RM15. Ya Allah tuanku, ini memang best buy yang tak rasa kali ni pergi macam best gila lah. Tak dapat semua benda yang tak nak. Korang tahu kurang daripada korang ikutkan tak settle beli benda-benda semua.
kurang daripada 2 jam. Kurang dari 2 jam. Tak dapat semua yang tak nak. Alhamdulillah. So untuk semua ni tak beli, tak bagi terus ni lah. Termasuk duit minyak, termasuk makan, tak pergi makan dekat T-Valley 2 yang arah nak turun ke Tapah tu. Sebab T-Valley 1 tu dekat masa on the way naik dari Simpang Pulai. Tak pergi, masa tak nak turun. Tak pergi T-Valley 2 tu. Tak pergi makan dia punya scone. Scone dia sedap salah satu scone sedap kat situ. So siapa nak try, dia macam lebih kurang view dia macam Tebo Sungai Palas, tapi Sungai Palas tu tinggi. T-Valley ni dia rendah sikit, tapi dia punya view still stunning. Cantik. Kita tak makan dia punya scone, lepas tu kita ambil dia punya teh tarik durian and mushroom soup. RM40. RM40. Sebab tak naik, tak ingat macam nak breakfast dekat Taman Sedia tu, tapi tak nampak apa sangat. Tapi saya nak makan macam nak makan roti canai, tapi tak ada pula. Tutup. So kita pun pergilah tempat-tempat yang kita nak pergi je. So dekat atas, dekat Cameron tu tetap memang makan scone je. Tujuan kita naik macam kita brunch, breakfast. Tetap turun pukul 1 je kita turun tetap turun pukul 1, tetap sampai Shah Alam. Yelah, tetap sampai Elmina. Kat Elmina baru tetap makan tengah hari. Kita tetap brunch. Kau nampak, kau dah lama tak nampak budak ni kan? Habislah baju mami. Ya Allah. Tu betul lah. Betul tu. Gemuk sini. Nampak tak gemuk sini? Betul. Gemuk? Korang ingat lagi tak Ahmad Bigi? Ni Ahmad Bigi. Apa ni tak sopan? Tutup. Malu. Ahmad Bigi. Sibuk je Bigi. Ahmad Bigi lembu. Dah. Betul. Okay. So complete kita punya haul untuk hari ni. Tata naik atas tadi, tetap pergi apa tadi? Apa nama tempat tu? Tokyo bukan? Tokyo Town. Ada buka Tokyo Town baru, tapi tak tahu lah sebab datang hari Selasa. So hari Selasa macam kedai banyak tak buka. Tapi macam tak tahulah, tak rasa macam tak ada benda pun kat situ. Biasa-biasa je. Tak tahulah. Dia tulis buka pukul 10. Parking pun tak bayar. Okey lagi lah. Tapi tak rasa macam, tak tahulah, daripada Tokyo Town tu tak rasa macam ghost town pula dah. Macam tak ada benda. Tak ada apa. Tu tak tahulah hujung minggu tak nampak macam ramai orang. Tapi sebab hari Selasa kan, dengan kedai dia banyak tak buka. Tapi adalah something yang menarik. Tetap minum matcha kat situ sedap, dekat Kopi and Cake nama kedai dia. Cake and Kopi and Cake. Kat dalam situ. Sedap. So korang should try dia punya matcha. Kedai yang macam dekat dalam train tu. Apa lagi? Lepas tu tak turun, balik sampai sini dekat Elmina, baru tak pergi lunch merangkap dinner. So total semua sekali termasuk petrol, tol, barang-barang makan dan barang-barang semua yang tak beli ni, kita orang habis RM400. So untuk day trip, okey lah untuk Tata 400 komplit tu, sebab Tata bawa Nissan. Nissan dia ni sikit minyak RM70. Kalau Tata bawa Momoy, okey lagi safe. Ataupun tak terjadi peristiwa yang tak diingini macam pagi tadi tu, tak boleh bagi tahu kenapa. Mungkinlah kita masa dapat dipendekkan dan macam duit tol pun jimat. Tetapi ada sesuatu yang berlaku subuh tadi, jadi kita tapi but still Tata manage
tak manage, kita tak lebih daripada kita punya bajet. So kita still dapat ni memang okey, setiap kali kita orang sekarang ni, setiap kali kita ada outing, kita ada bajet kita tau. So macam kali ni dah cakap, so kita punya bajet 400, tak lebih tak kurang, 400. So complete sebenarnya, kita dapat pakai tepat-tepat RM400. Alhamdulillah, lega. Okay, so itu kita punya half day trip to Cameron Highlands. Okay. Teh. Sebab tak ada video, tak ada video, tak pergi tempat-tempat lain, tempat-tempat ni ke, tak ada, tak buat video. Sebab tak macam malas lah, sebab dah panas, tak macam merengsa. Kau nampak? Tak beli baju ni konon Caca nak pakai pergi Cameron. Orang cakap sejuk. Sekali berpeluh keti you all. Stres tak Cameron attire tak terus macam macam tu. Okay lah. OOTD gone wrong katanya. Okay lah. So tu je lah untuk cerita dan haul Tata kita half day trip to Cameron Highland. Weekdays weekdays. Tata pergi hari Selasa. Okay. Tak tahu kalau naik bas korang, tak rasa better korang jangan naik lah hari Selasa. Kalau dekat area kita dekat bawah ni, kita di tanah rendah, kita di tanah rendah ni, kebanyakan kafe kedai akan tutup hari Isnin. Tapi dekat sana tak rasa macam diorang tutup hari Selasa. I don't know why. Tapi banyak kedai yang tutup hari ini, hari Selasa. Jadi tak advise korang, mungkin korang boleh pergi Rabu, Kamis, Jumaat. Rabu Kamis lah. Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Macam tu lah. Isnin, Selasa tu mungkin I don't know. Hari Selasa lah untuk hari yang tak pergi ni. Tapi agak untuk tak best lah sebab orang tak ramai. Jadi tetap macam aman dan damai je. Tak jam, tak apa. Daripada satu tempat ke satu tempat tu 5 minit. Tak sampai 5 minit. Tak sampai 10 minit. Sebab tak jam. Tak jam langsung. Okay. So itu je Tata punya bebelan untuk Tata punya haul kita ke Cameron Highland untuk tahun 2025. Tak tahu lah lepas ni bila lagi nak naik. I don't know. Mungkin minggu depan. Atau tahun depan. Kalau tak naik, memang tak akan cari. Tak memang beli strawberry dengan sayur-sayuran je. Okay? Okay. So, jumpa korang lagi nanti dekat next video. Bye-bye.